Pada tahun 221 Masihi, sejarah tiga kerajaan digegarkan. Liu Bei, Maharaja Shu Han, dibakar kemarahan tak terhingga. Adiknya, Guan Yu, pahlawan terhebatnya, telah dibunuh oleh Wu. Dendam membara di hati Liu Bei, walau dinasihat, dia takkan dengar. Matanya hanya nampak balas dendam. Dengan tentera besar, dia pimpin ekspedisi ke timur. Targetnya menghancurkan Wu. Ratusan ribu askar berarak, semangat membara. Tapi, musuh mereka, Lu Wen, bijak dan sabar. Pertempuran Yiling bermula. Pasukan Shu Han terperangkap. Kem-kem mereka dibakar api. Kekalahan dahsyat menanti mereka. Liu Bei terpaksa undur. Impian balas dendamnya musnah. Hatinya hancur. Pertempuran Yiling bukan saja satu kekalahan, tapi pengakhiran era seorang maharaja. Kisah tragis dendam yang membakar.